Bayangkan, snake kegemaran ramai ini sebenarnya ada kuasa tersembunyi yang boleh membaiki organ paling penting dalam badan kita. Bukan sekadar manis semata, tapi ia adalah ejen penyembuh senyap yang jarang kita sedari. Kita cakap pasal coklat hitam dan ia bukan mitos semata, tapi sains yang telah terbukti. Rahsianya terletak pada flavanol koko, sejenis antioksidan kuat yang terkandung secara semula jadi dalam biji koko. Bila kita makan coklat hitam, flavanol ni akan meresap ke dalam aliran darah dan bekerja terus di dinding salur darah kita. Ia merangsang sel-sel endotelial, iaitu lapisan dalaman salur darah, untuk hasilkan nitrik oksida, satu molekul ajaib yang kritikal. Nitrik oksida ni pula bertindak macam tukang baiki atau defender badan kita. Ia bantu luaskan salur darah, mudahkan aliran darah dan yang paling penting, repai kerosakan kecil pada lapisan dalaman salur darah. Ini kunci penting untuk jantung yang sihat, tekanan darah terkawal dan kurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Jadi, bila nak pilih coklat hitam, pastikan peratusan koko tinggi, sekurang-kurangnya 70% ke atas, barulah manfaatnya optimum.